Dari TV Tower, sis selalu Odori Park nak tengok ice sculpture di festival ni. Ada orang main piano yang sejuk-sejuk ini. Sis juga ada beli Kinotoya cheese tart dekat area Tanuki Koji. Lepas dah turun dari TV Tower tu, sis pun jalan-jalan kat area Odori Park. Ada orang tengah main curling kat situ. And curling ni actually pernah masuk Olimpik tak silap sis. Tapi semestinya untuk negara yang ada salji je lah kan. Okey, untuk permulaan kita mulakan dengan sculpture yang kecil-kecil dulu. Sculpture ni ada yang ada explanation and sejarah, and ada juga yang tak ada apa-apa explanation. Untuk yang ini, netizen boleh naik atas dek ni untuk main sendiri gamelan. Gamelan ni berlampu-lampu bila kena ketuk keynote dia. Watak-watak dalam anime pun ada ni ha. Yeah, I'll just go find the See, Totoro pun ada. Sis rasa kan macam ada sculpture yang belum siap lagi kot. Maklumlah hari ni kan first day. Lepas lalu sculpture anime, ada sculpture untuk art berat. Contoh macam ni, nama dia Future. Ini ke rupa Future? Adakah Future menyinar dari bawah? Inilah satu-satunya video yang tak ada orang lalu-lalang masa ni. Ada Jurassic Park juga. Menyala-nyala lah lampu. Masa ni ada booth Hokkaido University juga. Tak sure pula sis kenapa. Sis rasa kan mesti dalam tu panas kan, sebab dia tak pakai langsung winter coat. Sebab masa ni sangat freezing ya. Time ni snow dah start turun secara gerimis. And cuaca pun jadi sangat sejuk. Tengok ni, poster dia comel sangat. Sis sempat tengok sampai sini je. Lepas tu abah WhatsApp ajak balik. Sis pun patahlah balik ke Tanuki Koji. Jauh rupanya bila jalan dalam winter ni. Snow masa ni dah makin lebat, and suhu pun dah makin sejuk. Tapi sis don't care sebab kaki sakit lagi stres daripada suhu sejuk ni. Lepas sampai Tanuki Koji tu, sis turun escalator pergi Pearl Town Underground Store. Sebab ni nak cari Kinotoya Baked Cheese Tart. Satu box 6 pieces, harga dia 1,320 yen. Cheese tart dia memang nampak ala-ala Hokkaido Baked Cheese Tart dekat Malaysia. Masa ni snow lebat, tapi -1 je suhu. Sis ingatkan belas-belas. Area sini kan sangat banyak tempat parking kereta, tapi itulah mahal sangat harga dia. Sepanjang sis dekat Sapporo City ni, sis perasan snowflake dia macam pecah-pecah. Tak cantik macam dekat tempat ski semalam. Walaupun sekarang tengah sejuk gila, tapi sis nak appreciate hari-hari sis di Hokkaido ni. Sebab kan dekat Malaysia tak ada ni sis nak buka tingkap untuk merasa kepanasan. Ini adalah train station paling dekat dengan Airbnb sis, tapi tak dekat sangat pun, dalam 1 km jalan macam tu. Hari ni dinner sis adalah Kinotoya cheese tart, Yubari melon, shine muscat, chocolate ganache, 7E dan jagung. Kinotoya tart tu macam tak dekat Malaysia lah, tapi dia lagi sedap and melt in mouth. Yubari melon ni adalah the most expensive fruit in Japan tau. Chocolate ganache 7E tu pula rasa macam makan rice. Kari ayam yang sis beli dekat Donki semalam tu kan, mahal gila sebenarnya harga dia. Then last kali sis beli green squid and green mackerel.